Tahu yang tiba-tiba dia boleh baca doa duha. Dia balik dia baca. Dia sambil main pun kadang-kadang dia baca. Little Khalif the best. Okay, nama saya Muhammad Faizal bin Mustafa. Nama saya Hidayah. Kita dari LC Bandar Baru Sentro. Selalunya macam bila kita kat rumah, kita ajar dia tak nak kan. So bila kat sekolah, nampaklah. Bila dia balik rumah, dia bagi tahu macam, Mami dah boleh baca ni. Dia tahu yang tiba-tiba dia boleh baca doa duha. Dia balik dia baca. Dia sambil main pun kadang-kadang dia baca. Oh, nak tidur pun kita suruh baca doa tidur pun dia macam boleh cepat dapat lah. Maknanya dia perkembangan tu naik lah. Dia duduk buat kerja, dia baca doa duha. Nah, ada selawat lah. Sambil main-main tu macam la ilaha illallah macam tu lah. Dia kalau ada buat salah ke apa kan, dia baca istighfar. Astaghfirullahalazim macam tu. Sebab macam gitu pun kita bukan tak mengajar benda tu, kita ada benda juga. Tapi sejak pergi sekolah tu nampak lah dia macam tu. So macam cakap tak apa, kita try je dulu. Kita mana tahu sebab before ni feedback daripada I punya abang, anak-anak dia okey kan. So bila feedback yang lain-lain pun nampak macam Little Khalif pun dia kata more pada Islamic and then cepatlah baca tu. Tiba-tiba boleh baca Fatihah sampai habis. Dengan umur dia tu kan. So mula saya ingat yang nak masukkan Murif masa 3 tahun lebih tu kan. Saya ingat Little Khalif just untuk playground je lah. Bukan playground apa? Play school. Tapi bila dia dah masuk, saya tengok untuk 4 tahun tu dia dah start belajar. So cepatlah. Little Khalif the best. Like and subscribe. Little Khalif.